tiba-tiba saya ada nampak satu bayang. Saya dengan Hey guys, so sekarang ni kita nak tahu pengalaman seram daripada Naim Daniel dan Abang Hakim. So sekarang ni, Abang Hakim, apa pengalaman seram? pengalaman seram saya. Okey, saya dulu duduk dekat kampung. Dia TV-nya menghadap ke dapur tau. Okey. Jadi ada satu lorong tu dia ada tirai. Okey. Jadi bila ada tirai tu, dekat dapur tu terang juga. Okey. Kan, sambil-sambil tengok TV tu, tiba-tiba saya ada nampak satu bayang. Saya dengan sepupu saya tak fikir panjang, kita tengok sama-sama, masing-masing tengok masing-masing, kita lari. Terus lari sebab kita tak pernah jumpa apa tu. Siapa pun kat belakang dekat dapur tu pun tak tahu. Oh, warna putih Warna putih. Pontianak geng. Ini confirm Pontianak geng. Tapi kita nak tahu juga Naim punya macam mana. Naim, pengalaman seram. Saya pernah baring di atas katil postmortem mayat di hospital besar Sungai Buloh, yang hospital Kuster dulu tu untuk syuting. Oi. And untuk saya shoot di atas katil tu sebenarnya memang kita pakai katil postmortem yang orang nak bedah mayat. Alahai. So bila baring atas tu, memang badan you sendiri akan rasa macam tak sedap tau. And masa tu Naim baru umur 8 tahun, berlaku cerita hantu. Uish. Katil postmortem mayat yang besi tu, kan? Orang atas tu. Kenapa kena buat itu? Cerita hantu. Memang sebab Naim terlibat dalam kemalangan. So bila kita kena baring kat atas katil tu, kita kena biar seorang. Kru semua kat luar, tinggal cameraman dengan Naim je. Alamak. Seram ke tu? Memang seram sebenarnya. Remang. Baring atas katil postmortem. Lama lah itu. Lama lah. Jam. Malam kita kita spend around 5 hours dekat dalam bilik mayat untuk bedah mayat tu. Tu sekarang confirm dah jadi jantan. Dah berani. So sekarang ni, kita nak tahu sekarang ni pendapat korang macam mana. Korang rasa cerita diorang ni tak seram atau seram?